Kamera Google Pixel tahun 2026 ni bagus ke tak bagus? Jadi video sebelum ni aku dah pun ceritakan perbezaan Pixel 11 Pro yang biasa dan juga 11 Pro Fold. Jadi video kali ni tak payah cerita pasal kamera lah. Jom kita mulakan sekarang. Upgrade yang paling aku suka adalah dekat bahagian Creator Suite. Okey, Creator Suite ni sebenarnya dekat mana? Okey, kau buka saja bahagian kamera. Dekat sini ada video setting dan kau boleh nampak ada general dan belah kanan ni okey ada creator. Benda ni sebenarnya membantulah untuk orang yang buat video konten macam aku ataupun korang semualah yang buat video konten kadang-kadang pun bagus juga sebenarnya. Okey, dia ada save to project. Okey, dekat sini kau boleh create lah. Kau boleh create project. Contoh aku tunjukkan. Okey, ni project Samsung, projek Google, projek iPhone, contohnya lah kan. Apa-apa jenis lah. Tujuan projek ni sebenarnya adalah kata kalau kau buat banyak video footage, kau nak cantum-cantumkan, letak dalam satu folder. Jadi tak berterabur, tak pening lah walaupun kau shoot hari yang sama. Dan seterusnya dekat bahagian bawah ni ada teleprompter. Okey, ni biasanya kalau kau buat video bukan semua orang hafal. Jadi kau perlukan skrip. Kau boleh masukkan skrip kat dalam ni. Sambil kau buat video, kau bercakap, dia punya apa? Bukan lirik. Skrip ni akan berjalan lah dekat skrin. Jadi kau boleh tengok lah tanpa mata tu nampak pelik. Dan seterusnya ada juga audio visualizer. Visualizer ni contohnya kalau kau biasa tak pakai macam mic DJI apa semua tu kan. Kau macam ada meter mengatakan suara kau ni terlebih kuat ke, terkurang ke, tak masuk ke suara kau kan. Tiba-tiba ada habuk kat bawah tu. Ini bagus lah. Yang ini paling menarik. Okay, social media grid. Biasanya kalau kita buat video sebelum ni kita agak-agak je lah kan. Kejap kanan, kejap kiri, kejap atas, kejap bawah. Tapi kali ni ada satu framing yang menarik. Framing ni kalau kau pasal dia macam agak-agak lah. Biasanya kat belah kanan ada apa? Like, comment, share, repost. Betul? Dekat bawah ni ada tab. Yang biasalah dekat dalam media sosial. Jadi kali ni dia mengatakan engkau kena duduk dekat dalam petak ni je. Petak ni confirm. Muka kau masuk cantik saja. Seterusnya upgrade dekat bahagian kosmetik, iaitu dekat bahagian kamera ni kalau kau perasan ada lubang flash dekat kanan ni. Okey, tapi kali ni dia jadi satu tambahan baru, iaitu highlight. Macam mana nak gunakan dia? Kau pergi je bahagian setting. Dekat sini ada use highlight. Okey, ada dua cara gunakan dia. Yang pertama, speaking with Gemini. Yang kedua, calls from favorite. Jadi kali ni aku memang tak ada masukkan singkat dalam phone ni. Aku berbual dengan AI. Okey, bila aku berbual, aku terlangkupkan phone ke meja. Skrin tu ke arah meja lah. Memang nampaklah dia berembo kan, bergalur-alur lampu dia ni, mengatakan aku sedang berinteraksi dengan AI. Kalau kau tanya aku lah kan, dua tu je lah yang sebenarnya upgrade yang paling besar. Lain-lain tu macam dia makin ringan. Okey, dia wireless charging makin bagus. Itu panjang nak cerita sebenarnya. Cuma yang paling penting sebenarnya dekat tangan aku ni paling penting lah. Kalau katakan kau minat ambil gambar, kau boleh ambil Pixel 11 Pro yang biasa ni. Sebab apa? Dia memang overall dekat bahagian kamera. Tapi kalau katakanlah kau suka form factor yang macam nak multitasking, okey, dua apps buka secara serentak, okey, macam-macam lah, nak main game sebelah, video sebelah, memang kau kena ambil Pixel 11 Pro Fold ni. Sebab apa? Benda phone lipat ni memang dekat phone biasa tak boleh buat. Apa pendapat korang? Baik beli tak Pixel 11 Pro ataupun 11 Pro Fold yang terbaru ni? Ataupun